Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai. Jumpa lagi kita pada kali ini di siaran di channel Abu Haris. Okey, untuk kali ini Ustaz akan kongsikan tentang bacaan mat. Macam mana kita nak baca mat silah qasirah yang boleh murid-murid rujuk pada buku pendidikan Islam tahun 1 muka surat 34. Ya, maksud mat silah qasirah ialah mat yang terdapat pada hal domain. Yang ni bukan hak pedas ya, hak domain yang berada di hujung kalimah. Okey, hak domain ni dia mewakili nisbahnya dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayunya. Mat silah terbagi kepada dua, iaitu mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat silah qasirah ialah mat yang terdapat pada ha domain selepas ha tidak ada hamzah qat'i. Cara mengenalnya ialah apabila hak domain itu terdapat hak domain yang berada pada akhir kalimah sebelumnya terdapat huruf berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf berbaris. Contoh, anak-anak, perhatikan huruf yang dalam bulatan merah. Itu adalah hak domain. Tengok sebelumnya ada huruf berbaris dan selepasnya juga dikira huruf berbaris. Ini adalah contoh bacaan yang akan kita sama-sama baca. Jom kita baca sama-sama. Okey, panjang bacaan mat silah qasirah ialah sepanjang 2 harakat. Dengar betul-betul dan ikut dia murid-murid, anak-anak sekalian, adik kakak. Ahlihi masrura bi'ibadihi khabira. Seterusnya baris bawah. Kanu bihi yastahzi'un. Baris ketiga last sekali. Kuntum bihi semula. Kuntum bihi tukadzibun. Kemudian perhatikan pula adik-adik contoh bacaan hak domain berbaris depan. Okey, kita perhatikan huruf yang berada di dalam bulatan warna merah, di mana huruf berkenaan berbaris depan. Okey, jadi cara bacaannya fa innama yaqulu lahu, 2 harakat hu. Sekarang mari kita baca bacaan mat silah qasirah bersama-sama. Kita di atas dulu. Faja'alahu ghusa'an. Seterusnya innahu ya'lam. Bawah. Falahu 'ashru amsalha. Seterusnya walahu 'adzabun muhin. Itu dia murid-murid contoh bacaan mat silah qasirah. Sampai kita berjumpa lagi di siri yang akan datang, sambungan bacaan mat silah tawilah. Kita sampai jumpa lagi.